Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni korang akan teman aku kemas bilik, and at the end of the video kita akan buat a room tour. Panas. Aku akan kemas bilik sikit sebabnya hari tu kan aku kan dah habis degree. So aku baru balik daripada rumah sewa. Lepas tu banyaklah barang kan, sampai kan tak muat. Tengok aku punya penyangkut baju ni pun dah melengkung dah weh. Hari ni kita akan kemas sikit, tukar cadar apa semua. Lepas tu kemas meja belajar weh, bersepah. And tu je kot setakat ni. Banyak lagi barang yang tak kemas, tapi yang itu kita kena beli macam drawer extra untuk letak barang-barang tu. Kalau tak nampak semak. Mana nak bagi nampak Ke macam ni? Macam ni kot. Okay, so katil dah settle. Korang kena teman aku lipat baju pula. Okay? Korang, aku rasa semua tahu kan channel TCC, The Cheat Code. Aku suka gila tengok tau, sebab ni macam macam lipat-lipat dengan member, lepas tu bergosip sama-sama. Like, sangat-sangat best. Sekarang pun aku kalau buat kerja ke apa ke memang dengar The Cheat Code je. Best doa. So, just nak bagi tahu je lah yang aku suka gila. Macam bila aku dengar The Cheat Code tu, aku boleh buat kerja aku jalan. Kita nak kemas barang-barang makeup ni. Setiap hari tu aku ada buat transition dekat TikTok. Lepas tu tak sempat nak kemas lagi, nampak. So sambil-sambil tu korang tengoklah, kita akan buat time lapse. Korang, aku dah set kemas. Inilah rak makeup aku. Kenapa aku ni? This is my makeup punya rak. Sekejap I akan tunjuk apa je ada. Ke nak tunjuk time room tour nanti? Room tour nantilah aku akan tunjuk apa je yang ada dekat rak makeup ni. Okay, so last kita akan kemas meja. Tapi sebelum tu kita makan sekejap tau. Sehari ni menu Umi masak nasi putih. Lepas tu ada sayur lobak putih masak apa tah. Tapi aku tak ambil sayur dia, ambil kuah je. Lepas tu ada sambal petai dengan ayam bakar. Ya Allah, kenapa petai sedap? Kenapa petai sedap korang? Sedap gila. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita makan.
Much later. So korang, seperti yang janjikan, kita akan buat room tour. Sekarang dah malam dah pun. Sebabnya siang tadi aku ada buat benda lain. So kita buat room tour malam lah. Tapi aku tak nak korang expect tinggi sangat. Sebabnya bilik aku ni kecil je. Memang kecil je. Bukanlah tak bersyukur, Alhamdulillah lah. Tapi tak banyak barang pun. So aku buat ni saja-saja je, geli-geli, gede-gede kan. Okay, jom. Okay, kita akan start dengan pintu. Dekat belakang pintu ada penyangkut. Macam biasa kan, ada tuala. Tuala ni kalau baru lepas mandi aku akan hanger dulu dekat sini. Kalau dah kering baru aku pindahkan dekat sini. Lepas tu dekat tepi ni kita ada Swiss. Swiss pun nak tunjuk. Yang ini left beli dekat Eco je tapi cute sih. Dekat belakang pintu ada kain baju kotor. So pintu ni dia takkan boleh buka habis, dia akan tersekat. Tapi muat lah untuk masuk. Sebelah sini kita ada drawer. So first dekat atas drawer ni ini aku punya perfume lah. Perfume, body mist, lotion. Lepas tu ada bunga ni aku dapat waktu tauliah sis. Umi dengan ayah bagi. So aku simpan lah. And then okay, kat tepi ni ada deodorant. Lepas tu sini macam jewelry box aku. Ada cincin, gelang-gelang. Oh, gelang lagi. Oh, ni tak apa-apa. Ni duit shilling jumpa waktu kemas. Okay, lepas tu first dekat drawer ni kita ada macam aku punya skincare. Macam barang-barang random lah. Random stuff, sikat, getah rambut. Okay. Second ni tak ada buka. Tapi dia just ada inner lah. Macam inner neck ke apa semua yang kecil-kecil. Second ada baju tidur, seluar tidur, seluar bootcut, apa semua yang seluar-seluar lah. And then ini baju latihan sis aku, tapi tak tahu nak letak mana, susun je lah sini, takkan nak buang kan. Then bawah sekali kita ada tudung, printed bawal plain, printed shawl plain. Ini semua jersey shawl. Banyak kan jersey shawl. Even yang aku tengah pakai sekarang pun jersey shawl. Love. Sebelahnya kita ada scarf. Ini telekung punya bag. Okay, sebelah drawer kita ada apa nama kau? Tempat sangkut baju. Sebabnya aku tak ada almari. So baju-baju yang kena sangkut memang aku sangkut kat sini je. So yang first kita akan letak seluar. Lepas tu kita ada skirt. Lepas tu kita ada blouse, sweatshirt, knitwear, kemeja, baju kurung, jubah. Tu je. Dekat bawah dia pula, yang inilah yang aku cakap selepas sikit tu. Sebabnya barang-barang ni semua aku bawa daripada rumah sewa. So kita kena letak dekat drawer. Drawer tu aku baru order tadi. So nanti kita akan susun. So dekat bawah ni, ada telekung. Tertinggal. Ni macam barang-barang random je. Tengok ni guys, dulu waktu kecil-kecil aku selalu kumpul benda ni. Left dah. Lepas tu ada penimbang berat badan, ada dumbbell. Ni pun barang-barang daripada rumah sewa. Lepas tu ada bag, handbag. Lepas tu ni luggage kosong dah. Ni baju. Ni ada bag laptop. Lepas tu dekat belakang ni ada cermin. Dekat atas ni ada handbag aku. Ini pun jarang pakai, saja je letak sini buat hiasan. Lepas tu sini ada tingkap, ada aircon. Lepas tu belah sini ada meja, comfort space lah. So dekat atas meja ni benda-benda basic je. Ada alat-alat tulis, pen, semua. Ni aku beli tapi tak tahu nak buat apa. Lepas tu ini tempat-tempat charger aku, tripod, buku-buku.
Lepas tu ini gambar-gambar family, gambar kawan-kawan. Cari-cari muka korang kat sini, cari. Atas ni letak hadiah-hadiah yang orang bagi. Bunga ni bunga hidup yang kawan aku bagi waktu aku tauliah sukses, tapi aku sayang nak buang, so aku letak di dalam frame. Lepas tu ini kakak aku beli kat Japan. Ni ayah aku bagi. Ni Kak Piah bagi. Terus ada laptop, kerusi. Kat kerusi ada handbag. No, tote bag. Lepas tu bawah ni ada makeup. Okay, jom kita tengok kat sini ada apa je. So dekat atas kali ni kita ada cermin. Lepas tu dekat tempat bertutup ni kita ada brush. Kena tutup lah. Lepas tu ada cushion foundation, loose powder, skin tint. Ini semua cream contour and blusher. Ini pun cream contour juga. Wardah. Lepas tu dalam ni semua macam something yang dia yang stick lah. Eyeliner, semua yang dia panjang-panjang, so senang lah letak kat situ. Bawah kita ada lipstick. Lepas tu dalam ni macam random stuff. Ada apa tu? Curler, eyelash curler. Ni loose powder, setting spray. Belakang ni kita punya eyeshadow palette dengan highlighter. Ya, ini eyeliner tapi tak buka lagi. Lepas tu bawah ni kita ada eye lens. Ni pun eye lens juga. Ini sabun basuh berus, recommended weh. Beli dekat TikTok, senang je guna. Lepas tu ada lens. Lepas tu ada makeup remover, makeup wipes. Belakang tu sekejap, letak bawah ni sebab tak nak nampak serabut. Mungkin drawer yang akan sampai nanti kita akan letak luar ni sebelah. Ada katil macam biasa lah. Lepas tu sebelah ni ada kipas. Kipas ni guna kalau tak nak guna aircon lah. Kalau sejuk sangat tak nak guna aircon, pakai kipas. Sebab kipas atas ni rosak. Dia kalau buat nombor 5 pun dia jalan macam nombor 1 je. So kita beli kipas bawah. Itu je. Sekejap korang tengok. Ni daripada tada! Simple je kan? Kalau korang nak tahu, dulu aku punya bilik warna oranye. Aku baru je cat warna soft pink 3 hari bulan 12 tahun lepas. So kalau korang tengok dalam video ni, arrangement bilik aku pun lain. Sebelum ni aku letak drawer dekat area meja belajar, and atas drawer tu penuh dengan barang. Ada skincare, makeup. Kalau korang tengok video ni, sebenarnya banyak jugalah yang berubah daripada sebelum ni. So guys, itu je untuk hari ni. Aku suka je bilik kecil-kecil sebenarnya sebab senang nak kemas. Nak sapu ke, nak mop ke, tak adalah penat sangat kan. So Alhamdulillah, tapi tak ada apa sangat lah pun. Mesti korang boring kan. Lagi satu, korang komen lah. Korang komen apa konten yang aku patut buat lepas ni. Bagi idea yang korang suka. Konten makeup ke, apa ke kan. Lepas tu korang kalau rajin, follow lah TikTok dengan IG aku. Nanti aku akan letak link dekat bawah, dekat description. Korang boleh usah-usah lah. Tapi biasanya TikTok tak ada apa pun. Aku just buat affiliate dengan makeup transition je biasanya. IG biasa post story je lah, tapi tu pun tak adalah selalu. Kalau korang nak follow lah. Tiada paksaan. Tak paksa. Follow tau. Okay, so tu je untuk hari ni. See you guys in the next video. I'm really happy untuk buat video-video YouTube because aku memang suka buat vlog sebenarnya. Suka bercakap depan kamera. Banyak sebenarnya yang aku nak ceritakan, tapi aku belum biasa lagi untuk cerita depan kamera, macam cerita yang panjang-panjang, faham tak? Macam kalau aku nak cerita panjang-panjang pun, nanti aku akan terdiam. So aku tak nak korang bosan kat situ. InsyaAllah lepas ni, kalau aku dah mahir dalam dunia vlog, aku akan lebih rajin buat video lah yang menarik.
dan bermanfaat untuk korang. So, itu je. Bye. See you guys in the next video. Tekan subscribe, komen yang murni-murni, like and share dekat kawan-kawan, saudara, atuk nenek, makcik, ipar duai, cucu, cicit, sepupu, sepepat, segalanya. Bye.